Ai, penatnya. Nak balik kampung, tiket bas dah habis. Banyak bas kat sini. Kifa! Ada tiket bas kot. Boy, nak balik raya. Jom. Assalamualaikum, Puan. Saya nak balik raya. Tiket bas ada jual sini tak? Waalaikumsalam. Sejak bila pula Kifa ni jual tiket bas? Kami buat sewaan bas. Salah tempat ni. Alah, salah tempat ke? Itu Tuan Pudin kan? Si urus orang. Lah, dia buat apa dengan Puan Umu tu? Jom, kita tengok jom. Puan Umu, ni dah Tuan Pudin, CEO urus orang. Oh, ya ke? Ya, buat. Maaf Tuan Pudin, tak perasan saya tadi. Baik, saya tolong Tuan Pudin. Tapi Tuan Pudin kena tolong saya. Lah, kita nak balik kampung. Ni nak kena tolong apa pula ni? Tolong review bisnes saya boleh? Demi tiket bas. Boleh lah. Mana basnya? Sana? Bisnes automotif yang khas untuk sewaan bas, van, MPV dan juga kereta. Kifa Travel and Tours, guys. Dikuasakan oleh 50 orang staff dan 30 orang pemandu dan 20 adalah pengurusan. apa kenderaan yang boleh disewa sebenarnya di sini. Double deck VIP 45 seater. Bus single deck 44 seater economy class. Jom kita tengok. Berapa banyak sebenarnya total bas yang ada kat sini? Total kat sini ada lebih daripada 70 buah bas. Dan bas berapa banyak ni nak buat apa? Inilah tujuannya untuk bawa pergi team building, untuk bawa pergi rombongan cekia, untuk bawa pergi ke mana-mana kau nak pergilah. Termasuk Dubai nak balik kampung aku. Semuanya dengan harga yang berpatutan. Rom. Kalau dulu cabaran dalam bisnes adalah tak ada hala tuju dalam syarikat, struktur syarikat tidak tersusun dan juga tiada strategi pemasaran. Alhamdulillah setelah menyertai Fani Iwo, hala tuju syarikat lebih jelas, struktur syarikat lebih tersusun dan telah wujudkan tim khas untuk sales dan marketing. Promo, macam mana? Best ke jual Penivo? Mudah tak jadi majikan? Alhamdulillah best Tuan Pudin. Terima kasih Fani Iwo. Okey, tapi macam mana dengan tiket bas saya? Saya dah nak naik dah ni. Nah kunci. Saya nak tiket, bukan nak kunci. Ni kunci apa? Ni kunci bas Tuan Pudin. Saya sponsor satu bas Tuan Pudin balik je dah Dubai. Dah betul. Aku kan ada lesen bas pun. Demi balik kampung. Ui, first time ni dah tahulah sampai kampung kita. Tak apalah. Kita kasi gelak je dulu. Okey kan? Jumpa kat Dubai, okey? Okey guys, jangan lupa like, follow, comment, share untuk business review yang seterusnya. Jangan lupa follow tau. Ya betul. Aku kan ada lesen bas pun. Saya sponsor satu bas Tuan Pudin balik je dah Dubai.